Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kursi hari ini terkuasa surau Al-Mu'min. Seluruh muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, saudara, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang ke-11 daripada bulan Ramadan. Pada tahun ini alhamdulillah Allah beri kesempatan kepada kita sampai ke saat ini. Alhamdulillah kita masuk ke fasa yang kedua dalam bulan Ramadan. Itu fasa pertengahan yang disebut wa awsatuhu maghfirah. Di tengahnya maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan puasa tak lain tak bukan seperti mana yang kita tahu adalah mendidik kita supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 hari dah kita puasa, kita dah sampai dah tujuan puasa itu sendiri. Adapun takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan ini. Tujuan puasa ialah untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, untuk jadi manusia yang bertakwa kepada Allah sepanjang tahun. Maka setelah 10 hari kita puasa, tentu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita muhasabah. Kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, semak diri kita. Dalam perkara ini Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita akan definisi takwa. Kata Imam Sayyidina Umar Abdul Aziz, dia kata, laisa taqwallahu bi siyamin nahar wala bi qiyamil layl wa takhlid fima baina dhalik, walakin taqwallahi tarku ma harrama Allah wa ada'u ma iftarada Allah. Taqwa itu bukan sekadar puasa di siang hari semata-mata, bukan sekadar kita berqiyamul lail atau menggabungkan kedua-duanya tersebut, tetapi takwa yang sebenar meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan atau menunaikan segala apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Imam Sayyidina Umar Abdul Aziz, yang disebut khalifah yang kelima. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling penting takwa ialah meninggalkan perkara yang Allah haramkan dan
mengerjakan segala kefarduan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia tak hirau bab halal haram. Maka Ramadan mendidik kita untuk kita menjauhi perkara yang haram. Ramadan mendidik kita bukan hanya menjauhkan perkara yang haram, akan tetapi menjauhi perkara yang halal sebelum Ramadan. Mana di siang hari ada perkara yang halal sebelum Ramadan kita boleh buat, kita boleh makan, kita boleh minum. Walaupun yang halal di bulan Ramadan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang halal pun kita jauhkan, apatah lagi perkara yang haram sepatutnya dijauhkan daripada amalan ataupun kerja buat kita. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga menunaikan perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mendidik kita untuk kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan. Dan Ramadan mendidik kita menjadi manusia yang bertakwa. Di antara ciri ataupun sifat orang yang bertakwa yang Allah sebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Sifat orang bertakwa Allah sebut. Ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada perkara yang ghaib. Maka tujuan puasa itu sifat ataupun nak mendidik kita beriman. Beriman kepada perkara yang ghaib. Bila orang puasa, bila kita puasa tuan-tuan, mana menahan diri daripada makan dan minum. Kita menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Pasal apa kita tak makan? Pasal apa kita tak minum di siang hari? Pasal allazina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama didik kita jadi orang yang beriman. Beriman perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib adalah perkara yang kita tak nampak, tapi kita wajib beriman. Benda perkara tu ada. Malaikat kiri kanan ada dekat dengan kita. Dia mencatat, yang menulis, kiraman katibin, malaikat yang mulia yang menulis akan amalan kita, mencatat akan amalan kita. Mana kita percaya, kita beriman. Sebab tu kita puasa, sebab tu kita tak makan, sebab tu kita tak minum, dan kita tak buat perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Maka nak mendidik kita supaya jadi orang yang bertakwa, satu lagi hati dan segala anggota badan kita. Bukan hanya tak makan dan tak minum. Mendidik kita supaya menjauhkan perkara yang Allah larang, seperti mengumpat, mengaji, melihat perkara yang haram, mendengar perkara yang tidak berfaedah. Tangan kita, kaki kita, segala anggota badan kita, supaya tinggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Itu yang paling utama. Meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita nak buat baik, kita buat baik, kita sembahyang, kita puasa-puasa, tapi tabiat kita, hak kita buat sebelum ni, perangai hak kita buat sebelum mai Ramadan, perangai jadi tabiat, jadi habit. Tak boleh hidup kalau tak kata orang, tak boleh duduk kalau tak menipu orang. Maka Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi ay yad'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi SAW,
siapa yang tak boleh meninggalkan perkara ataupun percakapan bohong. Cakap bukan mulut yang bohong, bukan mulut bohong, cakap je saya cakap bohong. Dia jadi habit, dia jadi perkara atau perkara yang tabiat mula jadi bagi diri dia. Pasal apa? Pasal dia buat dulu. Tak boleh kalau tak bohong sehari, tak boleh tak menipu orang, tak boleh tak keji orang, dan tak boleh kalau tak buat satu dosa. Dia nak buat juga. Nabi kata apa? Falaisa lillahi hajatun ay yad'a at-ta'ama wa syarabahu. Allah tak berhajat kepada dia meninggalkan makanan dan minumannya. Mana dia puasa tak boleh buat. Pasal apa? Pasal dia buat perkara yang haram. Allah tak bagi buat, dia buat. Yang paling penting, sebab tu ulama dia bawa mai definisi takwa yang detailnya ialah meninggalkan perkara yang haram dulu. Hak ta'at buat juga, tapi ta'at dia mudah, dia buat dah. Sebayang, tapi tipu orang, tipu juga, sopak. Dia puasa, cakap bohong. Dia puasa, dia buat maksiat, hak lain. Maka nak didik, Ramadan nak didik kita supaya jadi orang yang bertakwa, yang meninggalkan perkara yang haram, melakukan perkara suruhan, kefarduan yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Qayyim radhiyallahu anhu rahimahullah dia kata apa? At-taqwa thalathu maratib. Taqwa ni ada 3 peringkat. Pertama, himyatul qulub, himyatul qalb wal jawarih 'anil azam wal muharramat. Yang pertama, peringkat pertama takwa ialah pelihara hati dan seluruh anggota badan daripada melakukan perkara yang diharamkan. Thumma hamiyatu 'anil makruhat. Kemudian yang kedua, menjaga diri daripada segala perkara yang makruh. Perkara yang makruh ni tuan-tuan, banyak perkara yang makruh. Contoh, kita makan, kita masa kita buka puasa. Mula-mula buka puasa jamaah dulu makanan yang tidak dimasak dengan api. Kita makan buah tamar, buah kurma. Kalau tak ada buah kurma, buah-buahan, buah apa saja, bingkai ke apa yang manis, atau minum air yang biasa yang tak dimasak, air sejuk, air mineral. Permulaan. Kalau kita minum, kita makan, apa nama yang pertama makan masuk dalam mulut kita, hak yang dibakar, masak dengan api, makruh. Kita bukan setakat makan hak masak di api, makan api. Kau usah makan api. Faham tak? Tuan-tuan muslimin muslimat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapi mulut-mulut. Makruh makan makanan yang dimasak dengan api. Permulaan nak buka puasa. Lepas jamaah buah kurma, puas sikit, minum air, barulah ambil lain kuih ke apa-apa, makan nasi. Tuan-tuan muslimin muslimat daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang makruh, yang makan bawang banyak dan sebagainya, bawang mentah. Dan kita suka makan, benda tu boleh bawa kepada bau mulut kita. Ketika kita nak sembahyang, kalau jagalah mulut kita. Kita puasa sehari kita puasa, maka lepas buka puasa kan gosok gigi. Hari sembahyang tarawih untuk sebelah tak tahan bau. Dia kita walaupun di siang hari tak boleh gosok gigi selepas mana lincir matahari. Untuk muslim muslimat daripada Allah Subhanahu wa taala, makruh hukum dia. Pasal apa? Pasal bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih
wangi daripada bauan kasturi dan bau-bauan yang mahal dalam dunia. Meninggalkan perkara yang makruh. Thumma al-hamiyata 'anil fusuli wa ma la ya'ni. Meninggalkan perkara yang berlebihan, apa yang tidak dan apa yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Meninggalkan perkara yang berlebih-lebihan. Contoh, kita nak buka puasa kan, kita beli juadah macam-macam ke atas meja kita, ayak macam-macam jenis, 3-4 jenis ayak. Pasal buka puasa tu sejak ayak habis orang kita. Main nak sembahyang tak larat. Pasal letih, pasal apa? Pasal lebih, berlebih-lebihan. Itu tinggalkan. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Buat amal ikut kemampuan kita, jangan malas pula. Amalan ikut kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, sedaya upaya kamu. Maksud sedaya upaya ni, kita lagi ada kudrat, lagi ada daya, kita buat. Ni kita apa? Tu saya ni yang saya mampu buat. Kan? Mampu sembahyang, fardulah sembahyang, bukan mampu tu untuk malas. Kita ada kudrat, kita ada daya upaya, tapi kita tidak berusaha untuk melakukan taqwa. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sedaya upaya kita. Baca Quran, tapi jangan lebih-lebih. Kita orang awam, kita bukan macam Imam Syafi'i. Kalau ada macam Imam Syafi'i bagus ya. Imam Syafi'i habis 1 bulan Ramadan 60 kali khatam. Ada khatam ni. Hari 10 hari ya, lah habis sama 3 juzuk hari. 10 hari habis. Kan? Dah lagi mula balik. Tak lagi alif lam mim balik. Ada. Kan? Maka kalau tak boleh buat, ambil yang kita mampu. Hari juzuk, hari juzuk. Jangan ambil sehari 10 juzuk, esok tak baca arah. Besar tak baca arah. Ini kemampuan kita. Nabi larang. Sahabat ada bertanya Rasulullah SAW berkenaan dengan baca Quran. Nabi bagi nasihat. Kalau saya boleh baca Quran sehari sampai habis 30 juzuk, Nabi kata jangan. Paling kurang seminggu sekali khatam. Tak, saya boleh buat ya Rasulullah. Kalau boleh buat 3 hari sekali khatam. Paling banyak seminggu khatam boleh buat. Tuan, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya buat seminggu. Ada ni. Quran saya 5 juzuk. Sehari ni habis dah. Baru habis. Kesak tak ni. Tak habis. Kata malam ni mula balik. Sehari 3 juzuk boleh habis 10 juzuk 10 hari. Kita buat baca Quran sedaya mampu kita. Kalau tak mampu 1 juzuk, takkan 1 juzuk tak mampu. Masa kita ada Ramadan dia tuan-tuan, dengan Quran dia sinonim, dia dekat, dia kembar. Al-Quran, As-Siyam wal Ramadan, As-Siyam wal Quran yashfa'ani, kata Nabi SAW. Quran dengan puasa, dua-duanya akan bagi syafaat kita di hari kiamat. Akan bagi syafaat pada hari kiamat. Jadi jangan lupa baca Quran. Maka muslimin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tak mau buat benda yang lara. Perkara yang lara jangan buat. Di bulan Ramadan tambah-tambah perkara yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Saya harap janganlah asyik main telefon je. Tak main telefon, tak tengok nota. Tulis dalam ni. Saya ada satu telegram. Saya sendiri, saya seorang tu lagu. Apa nonton tak saya boleh tu. Dulu ni lah. Nak bawa kitab, buat tak kursi ni, tak ada. Kan? Bawa tu lah. Saya buka satu channel. Tapi saya seorang lah. Saya pun macam-macam lah. Nonton macam-macam. Kitab dan sebagainya.
Jadi itu definisi takwa. Definisi takwa yang satu lagi yang ada ulama dia sebut apa? Bukan sekadar meninggalkan perkara yang haram, tetapi meninggalkan sebahagian yang halal. Meninggalkan sebahagian perkara yang halal. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu cerita separuh ataupun setengah daripada perkara yang halal tu dia tak pernah buat. Kalau yang halal tu dia makan minum lah. Makan minum pakai apa semua ni. Kita pantang. Hak haram kita tak pergi kira. Hak halal kita balon semua. Janji halal. Janji ada tulis halal. Jadi ada logo halal. Ada apa lah tu. Tapi kalau boleh sebahagian ataupun setengah daripada perkara yang halal itu, kalau tidak berhajat, tak ada hajat apa, tinggal. Ya, handphone baru 3 tak ada hajat. Satu main game, takut panas. Banyak punya modok dia panas, dia tak pergi lagi rosak. Kalau main game dulu kan. Macam besok ada anak-anak sampai tak boleh jaga gambar. Pasal apa? Dia rosak, dia modok rosak apa semua. Betul. Benda yang ma la ya'nini, tidak ada manfaat untuk diri kita, kurangkan ataupun tinggalkan terus. Kita muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Setakat ni sampai pada level kita, level takwa kita. Okey, kita nanti diri kita jadi orang bertakwa. Berapa banyak kita sembahyang, sifat orang takwa dia beriman kepada perkara yang lain. Yang kedua dia sembahyang, wa yuqimuna shalah. Bulan Ramadan didik kita untuk banyakkan solat. Sebab tu ada solat tarawih. Banyakkan dirikan sembahyang. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian daripada harta yang dirizkikan kepada kamu. Ini sifat orang takwa. Duit tabung lalu duit dalam tabung. Kan? Tengok tabung saya ada, alhamdulillah tak malang ada apa. Kalau boleh pun saya orang tabung tengok ada lah, saya letak tepi tu. Kalau ada untuk wakaf tanah. Nak input 2 juta bukan senang. Takkanlah bawa ada 100,000. Lagi 1.9 nak kena buat RM1.9 juga lah. Kena kempen lah. 1 juta orang RM1.9 insyaAllah. Jadi itulah sikit sebanyak saya boleh kongsi kepada tuan-tuan yang saya rasa tuan-tuan pun dah tahu lah isi apa yang saya cakap hari. Saya hanya ulang balik je. Kita sekiranya insyaAllah mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah rahmati kita, Allah ampunkan dosa kita, Allah bebaskan kita daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, dan masukkan kita ke dalam syurga yang tertinggi bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.